Rahmah yang hilang. Video ini memaparkan perjalanan kehidupan manusia dalam dunia moden yang semakin sibuk dan dipenuhi teknologi. Di sebalik keindahan alam dan kemajuan kehidupan, nilai kasih sayang, keikhlasan dan belas ihsan semakin pudar dalam masyarakat. Video turut menunjukkan bagaimana manusia sering leka dengan hiburan dan media sosial sehingga melupakan hubungan sesama insan. Namun begitu, masih terdapat individu yang memilih untuk menyebarkan kebaikan, membantu orang lain dan mengekalkan hati yang penuh empati. Melalui visual yang indah dan menyentuh emosi, video ini memberi mesej bahawa dunia akan menjadi lebih harmoni jika manusia terus mengamalkan sifat kasih sayang, hormat dan keprihatinan terhadap sesama manusia. Dianggotai oleh 5 orang pensyarah unit pendidikan Islam Politeknik Kota Baru. Diketuai oleh Ustaz Roslan Yahya dan dibantu oleh Ustaz Muhammad Zahari Yusof, Ustaz Syamsul Kamal Abdullah, Ustazah Rosidah Mat Nur dan Ustazah Siti Nur Farhana Zakaria. Storyboard dan prompt dihasilkan menggunakan ChatGPT dan Gemini. Video dijana menggunakan Genvi dan Magic Media. Suara latar menggunakan 11 Love.